Testing, cubaan suara 1, 2, 3. Cubaan suara 1, 2, 3. Video ini khusus untuk YouTube. YouTube lah. Lama tak post kat sini. Kita nak cerita kita punya teknik ni masih valid. Masih valid lagi iaitu teknik yang berasaskan blok harga yang kita apa yang kita panggil, kita menetapkan zon tertentu lah, zon tertentu dalam satu blok harga. Blok harga ni kita panggil satu blok, iaitu di antara satu SNR dengan satu SNR kita panggil satu blok harga lah. Dalam blok harga tu ada position sharp entry, ada position zone buy, ada position juga yang kita panggil sebagai floating zone. Floating zone lah, iaitu jika harga berada di tengah-tengah supaya apa? Supaya kita menakutkan diri kita sendirilah untuk membuat membuat entry. Maksudnya kita berhati-hati lah kita berhati-hati. Alright, settle lah zone ni memang semua sedia maklum lah. Berhampiran dengan zone, tempat-tempat yang sesuai ataupun kita sesuai untuk membuat setup lah. Alright. Ini pagi tadi Pagi tadi 10.30 AM. 10.30 AM dibuka di dalam zone buy, cubaan masuk ke blok bawah, reject terus. Itu dah memberi signal awal. Dia dah memberi signal awal. Maksud dia signal apa? Blok bawah reject. Jadi kita bolehlah menjagakan blok bawah reject. Blok bawah reject. Blok bawah reject maksud dia nak masuk blok atas lah. Tapi kita bukan boleh masuk terus kita tunggu structure dia. Bila structure dia ada, baru kita boleh masuk. Lah Okey. Pagi tadi risiko 7 perjalanan dia hampir sehala lah hampir sehala 35 tick tanpa menghasilkan sebarang kontra setup walaupun berada di dalam zone sell. Contohlah, kita nak cari sell, kita kena tunggu dia buat setup sell dalam zone sell. Kalau tak ada setup sell dalam zone sell, maksud dia market masih didominasi oleh buyer lah. Buyer cuba nak masuk untuk memindahkan harga ke blok atas. Ini dekat dengan senar yang saya kata tempat yang sesuai kita melakukan ataupun mencari setup lah mencari setup, sama ada sebelum ataupun semasa apabila harga dah breakout. Kita ni cerita dia jenis entry breakout, jenis risiko yang very high lah. Sebab entry breakout cuma very high tak very high, kita scalping kenalah membuat setup yang nilai risikonya rendah. Untung tak kena, harga boleh naik, boleh harvest alright. Kat sini hari ni pagi ni dengan sesi petang pagi dan sesi petang 127 tick dengan setup entry yang berisiko di bawah 8 tick, total 3,175. Tapi kita tahulah realistik kita tak kejar semua lah. Sebab dalam otak kita biasanya kita akan target mengikut halaan tertentu lah. Ikut setup tertentu, kita kata uptrend ke downtrend ke. Macam contoh waktu ni kita target uptrend, mungkinlah kita dapat setup ni. Tapi untuk yang nak target downtrend, dia terlepaslah setup ni tak adalah kita terlalu robot. Tapi itulah dalam perkiraan rasa kalau downtrend, kalau kita otak downtrend kita naik banyak tak ada dalam tapi on the way on the way kita nak buat satu benda yang tanpa memerlukan emotional justice. Emotional justice, kita ni buat keputusan dan penilaian ni berdasarkan kita punya mungkinlah keinginan dan kemahuan. Lagi satu, mungkinkah kita di noise kan dengan maklumat tertentu ke, berdasarkan kita punya sentimen, berasaskan juga dengan kita apa yang sedia ada yang kita faham lah kan. Mungkin kita kata harga dah naik banyak ni, mungkin nak turun sebab memang harga naik banyak harga dah mencecah 4,900 4,900 nak pergi ke 4,500 apa. Cubaan. Cuma yang kita tengok kat sini
Selepas habis kenaikan, ini logik lah. Ni setup logik Setup logik, risiko 5 tik perjalanan maksimum 13 sehingga waktu dia closing. Sebenarnya maksimum 14. 14 maksimum. Bukan. Sorry. 14. Inilah candle ni. 14. Mungkin 14 tu sekejap sangat dia singgah. Kita kata logik 13 ataupun kemampuan 12. Maksudnya kalau target 10 tu dapat lepas lah. Dapat lepas target lah. Dan kalau ada TS, memang ada TS lah. Memang ada TS. Kemudian sesi petang Sesi petang sambung turun sikit je lagi. Kalau hang sell juga, maksud dia hang mengandaikan harga nak sambung turun, tapi setup pun tak rendah. Kalau hang buy pun setup tak rendah juga. Ni setup ni tak rendah. Kemudian dia ada bagi satu setup yang risikonya rendah. Setup risikonya rendah, kemudian berjaya break SNR. Yang ni pun kita ada remark ini mapping ni kita share. Jadi yang tak tahu tu boleh ambil lah kat dalam tempat yang kita share mapping. Setiap hari kita share. SNR break checkpoint 1, dah habis checkpoint 1, dia nak pergi ke checkpoint kedua, dah sampai checkpoint kedua, dia nak pergi ke checkpoint ke 3, tapi nak sampai checkpoint ketiga kena melalui persempadanan blok harga ni. Persempadanan blok harga tak berjaya tembus blok bawah, kalau dia buat setup buy, mungkinkah price nak reverse. Dan perjalanan reverse dia untuk stage yang pertama ni 13 tik risiko 6. Kemudian dia ada buat setup yang kita kata setup sideways lah. Setup sideways, setup masuk zone buy, pergi zone sell, masuk zone sell, pergi zone buy. Area floating. Ni area floating. Area yang kalau kita buat setup, dia memang selalu acah-acah naik dan acah-acah turun. Acah-acah naik. Dan selalu juga setup yang macam ni dia hit SL kita, dia break low, dia pergi patah balik. Itu setup yang berdekatan dengan sama lah daripada dulu pun sama je kita punya definisi untuk floating area. Definisi untuk floating area. Dan untung kalau dapat risiko rendah, kalau tak kena dan harga terus menuju ke kontra zone, berjaya tembus blok harga. Seperti inilah. Contoh yang macam kita katakan ni, ini perjalanan tik yang berisiko rendah yang ada possible untuk kita masuk dan re-entry 127 tik, iaitu total bersamaan dengan 3,175. 3,175. Total 127 tik. Dan biasanya kita faham, kita tak kejar semua. Kita tak kejar. Silap ada orang sehari 10 tik je, sehari 10 tik. Yang penting yang kita tahu setup tu tak semestinya kita nak melangut setiap masa kan. Ada orang dia buka chart, dia kata dah naik banyak ni, turun kot. Just tunggu reversal lah. Tunggu setup ni sikit, okey masuk. Dapat 10 cabut. Dapat 10 cabut. Dapat buat TS, untung dapat lebih daripada 10 kan. Dapat lebih daripada 10, dapat 13 tu kira bonus lah. Dalam macam setup ni lah, antara setup yang paling senang nak cuba bertahan, iaitu setup yang kita entry dalam zone, dan setup tu harga berjaya keluar daripada zone, masuk zone lawan, tak reverse, masuk blok atas. Ni setup ni. Setup yang paling senang dan mudah untuk bertahan dan mudah untuk berangan. Mudah untuk berangan lah. Cuma dia kalau nak berangan lagi, dia nampak tinggi sikit nak berangan lagi tu payah sikit lah. Takut dah tinggi sikit sangat lah. Takut sikit. Cuma je kalau pun dia meletakkan SL dia pada persempadanan line merah ni, dia khawatir jadi far breakout kan. Masih secure 20 tik tu. Masih secure 20 tik ni kita tak mana dia. Lebih kurang lah. Cuma kita nak maklumkan, kita punya blok harga ni masihlah valid. Cuma kita tak adalah main dia alone. Kita juga remark dengan ni. Yang ni sebenarnya kita punya sasaran, yang kita boleh jadikan sasaran lah, harga nak ke mana. Jadi contoh kalau kita buat setup sell, jadi kita tahulah arah dia nak pergi ke mana. Arah dia nak pergi ke checkpoint 1. Kalau tak sampai checkpoint 1, dia reverse. Dia mesti ada tempat yang kita boleh sandarkan. Kenapa dia reverse? Mungkin dia reverse sebab ada 2 setup buy.
Jadi ada satu setup buy yang selalu kita panggil sebagai ignore satu setup lawan. Ah, Salah satu teknik ataupun cara untuk ah, kekal dalam pasaran ignore satu setup. Dalam cerita senangnya ignore satu setup lawan. Cuma waktu kita kat dalam tu, oi, yang tu waktu tu. Kadang-kadang dia jadi, kita nak ignore satu setup lawan, tiba-tiba dia jadi dua. Bila jadi dua, profit kita tinggi sikit. Itu cabarannya lah. Itulah cabaran tradingnya. Sebab yang ni, hang tak buka kemah tepi jalan. Ni cerita dia, hang tak buka kemah tepi jalan, hang tak panah, hang tak berdepan dengan ribut. Inilah ribut dia. Ribut jiwa. Ribut jiwa. Selalulah selalu. Jadi kita belajar macam mana kita dark marking ni waktu live session lah. Cuma waktu live session tu macam biasalah. Kita akan belajar juga uh, kita akan belajar juga macam mana cara uh, kita akan belajar macam mana untuk loss lah. Macam mana untuk loss. Bukan macam mana untuk loss. Jika kita buat pemilihan-pemilihan tertentu. Jadi akan belajarlah secara langsung, tengoklah dalam live tu. Okay. Saya rasa setakat ni dulu. Sebab lama tak post dekat ni. Kesian YouTube duk asyik minta saya post je. Beres bos. Bye. Jumpa next session live trading kita. Bye. Assalamualaikum. Adios amigos. Sesi malam pula.